berpusing dan melanggar tembok di sebelah kanan itu. Ini adalah jejantas di Taman Perling, di mana sebelum ini jalan ini ada menghadapi masalah kecerunan yang tidak seimbang, di mana kecerunan itu terlalu rendah menyebabkan kereta yang melalui kawasan itu akan berpusing dan melanggar tembok di sebelah kanan itu. Itu adalah kesan-kesan semua tembok-tembok itu yang telah pecah. Jadi kita telah sebut perkara ini di Kamar Khas. Alhamdulillah Kerajaan Madani di bawah Menteri Kerja Raya telah memberikan peruntukan sebanyak RM800,000 untuk repair jalan tersebut. Dan hari ini kita dah lihat dengan jelas itu, di mana jalan itu telah diturap semula, di mana kecerunan itu lebih seimbang dan dapat mengelakkan sebarang kemalangan selepas ini, insya-Allah. So, terima kasih kepada Kerajaan Madani, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah memberikan ruang, memberikan peluang kepada masyarakat di sini repair highway ini dan dapat menyelamatkan daripada sebarang kemalangan di kawasan ini, insya-Allah.